cerita makanan dia memang terbaik lah. Ni dia contoh dia. Yang ni bignya, besar ni. Apa kita rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi aku lah, pendapat aku lah, ni jujur ke tak lah. Memang contoh dia memang sedap lah kan. Memang, ini bagi cakap aku lah, memang terbaik lah. Tapi macam mana pun boleh cuba sendiri lah datang sini. Ya. Ni ginsam dia, kau tengok ni memang berbuah. Bismillah. Sedap kan, lembut. Ni dia punya dumpling. Macam kari pap lah. Dia lain warna, lain rasa dia tau. Isi penuh. Buka tiga ni. Kembali datang, 3 kali datang.